So aku baru record beberapa video. Panas terik ni sementara tunggu anak aku pergi tuition. Okay, sebelumnya aku akan buat vlog pakai ni, aku punya DJI Osmo Nano ni ha. Tapi hari ni memandangkan bateri dia pula aku lupa nak cas. Biasalah bila banyak sangat kamera kan, kau mesti lupa nak cas. So aku record gunakan aku punya Osmo Pocket 3 ni lah. Okay, 3 bukan 4 Aku belum beli lagi yang 4 tu. Aku tak tahulah nak beli ke tak yang 4 tu ataupun nak beli yang 4 Pro. Walaupun 4 Pro dah keluar dah, tapi tak tahulah Malaysia masuk belum. Tapi aku rasa macam entahlah, adakah berbaloi untuk aku beli 4 Pro tu untuk aku punya kerja-kerja affiliate ni lah. So, aku gunakan aku punya Osmo Pocket ni untuk aku punya affiliate je. Okay, yang aku punya Nano ni yang aku gunakan untuk aku punya vlog, aku punya aktiviti family. Okay, so aku rasa baloi, cuma tu lah nantilah kot aku beli sebab macam tak ada keperluan lagi. Sebab aku punya Pocket 3 ni pun masih lagi elok, tak ada apa-apa rosak, tak ada apa-apa pun. So macam guna je lah dulu Okey, saja tadi aku Google, lepas tu aku sembangkan aku punya ChatGPT. Aku tanya pasal aku ni sebenarnya gen apa. So bila aku bagi aku punya tahun lahir, dia cakap aku adalah Gen Y. Gen Y ataupun millennial. Okey, aku bagi pengkelasan ikut aku punya ChatGPT ni kan. Untuk baby boomers, baby boomers boomers tapi dia baby tapi itu adalah geraran dia lah. Okey, untuk boomers adalah daripada tahun 1946 sampailah 1964. Itu kita panggil dia sebagai baby boomers. Ada yang dah meninggal dan kalau dah hidup lagi pun dah tua lah kan. Okey, Gen X pula daripada tahun 1965 sampai 1980. Itu adalah Gen X. Untuk Gen Y ataupun millennial ni adalah 1981 sampailah 1996. So ini adalah Gen Y ataupun millennials. Itu akulah. Okey. Lepas tu ada Gen Z. Gen Z adalah 97 sampai 2012. 97 sampai 2012. Okey. Kalau siapa-siapa yang lahir masa Y2K tu kan. Ingat tak Y2K? Y2K tu tahun 2000 tu, masa tu aku dah jadi 5. Itu adalah Gen Z. So untuk korang yang selepas tu daripada tahun 2013 dan sekarang ni, kita panggil sebagai Gen Alpha. Okey, apa yang Gen Millennial ni ada berbanding dengan gen-gen yang lain? Okey, Gen Millennial ni kalau ikutkan ataupun Gen Y ni, yang istimewa dia adalah aku melalui zaman tanpa internet dan internet. Gen Z adalah gen yang mahir sekali dengan kedua-duanya sebab kita melalui semua tu tau. Kita dah melalui zaman tanpa internet, zaman internet berkembang dan zaman internet dah berkembang maju. Okay, kita melalui semua tu dan kita mahir ke semuanya. Kalau baby boomers ataupun Gen X yang mana sebelum Gen Y kan, memanglah dia melalui juga, cuma dia tak mahir dengan internet. Dia hanya mahir dekat zaman yang tadi internet sahaja. Tapi kalau macam kita orang ni, Gen Y ni, kita orang mahir ke semuanya sebab kita memang melalui benda tu. Okey, so daripada lahir kita orang membesar dengan baca buku, kita orang membesar dengan baca paper, kita orang membesar dengan kalau nak makan kita kena pergi kedai untuk beli, tak ada sistem penghantaran apa semua tu. Itu kita orang melalui. Okey, lepas tu melalui zaman benda tu nak ada. So kita pun melalui juga. Jadi istimewanya dengan Gen Y ataupun kawan-kawan aku yang Gen Y semua yang tengok video ni kan, kita melalui semua benda tu. Okay? Dan kita mahir dengan benda tu. Lagilah sekarang internet makin berkembang, makin maju kan. Banyak aplikasi-aplikasi yang wujud. So kita memang melalui benda tu dan kita mahir. Itulah istimewanya kita sebagai Gen Y ni, millennial. Tu dah, aku saja je tanya dekat ChatGPT apa benda yang istimewa dia. Okay? Nampak? Poin pertama, membesar tanpa smartphone. Yes, betul lah. Macam aku kecil-kecil aku membesar, mana ada smartphone. Aku ingat bapak aku beli handphone, arwah bapak aku beli handphone tu Nokia. Nokia yang besar gabak tu kan, bukan 33 supang. Sebelum tu lagi rasanya ada. Yang itu. Aku melalui yang kena buka tu itu melalui. Dan sebelum tu lagi ada pager. Kau tahu pager tak? Pager yang letak kat pinggang tu kan. Lepas tu kalau ada kecemasan, mak aku akan call pager tu gunakan landline ataupun tahu landline tak? Landline tu telefon rumah ataupun pergi kat public phone, call nombor pager tu. So bila call nombor pager tu, dekat pager tu akan berbunyi dia akan keluar nombor telefon yang patut yang orang tu hubungi. So siapa-siapa yang ada pager tu akan pergi dekat public phone ataupun phone, mana-mana phone, telefon balik nombor yang keluar dekat skrin pager yang sebaris tu je. Itu pager. Bapak aku ada dulu benda tu. Kita orang pernah, masa bapak aku selalu keluar-keluar kan, session kan. So kita orang pernah telefon benda tu gunakan landline, and then bapak aku telefon balik rumah gunakan public phone.
Sebelum, okey, itu zaman tanpa smartphone lah. So bila dah ada smartphone apa semua tu, so kita orang pun melalui dan kita orang mahir dengan benda tu. Okey. Lepas tu internet datang masa remaja, tak ada apa, biasa tu. Zaman telefon paling best. Yes, phone pertama yang aku beli adalah phone Alcatel. Pernah dengar tak phone Alcatel? Woi, itu memang legend woi. Phone Alcatel aku beli nombor Celcom dan aku kena top up. Sekali top up pun tahu berapa? RM100. RM100 top up. Itu adalah phone pertama aku, Alcatel. Kemudian aku dapat duit sikit masa tu aku kerja. Aku beli, tak silap aku, Sony K700i. Yang tu dia special dekat kamera. Okey, lepas tu masa aku masuk U, aku dapat duit sikit. Aku beli pula Sony W800 yang dia music. Dia bukan yang slide tu. Dia warna hitam. Dia memang special untuk music. Sebab W ni untuk Sony, dia W800i tu dia special untuk music. Sebab W tu dia stand for Walkman, stand for music macam tu lah. Okay, kalau K tu untuk kamera, kalau W untuk music. Okay, so ada berapa gig dah dalam tu? Bukan gig, dia punya capacity memory dia dalam berapa MB je. Bolehlah masuk dalam 30 lagu, 40 lagu ada kau boleh dengar. Itu adalah zaman-zaman smartphone baru nak naik lah. Tapi bukan smartphone, itu time tu panggil apa? Phone lah. Okay. Lepas tu aku beli BlackBerry dan aku pernah beli Nokia yang macam boleh lipat tu kan, yang tolak slide ke atas jadi macam komputer tu kan. Itu aku nak beli juga. Aku tak ingat lah benda. Ada kat rumah aku. Kat rumah mak aku simpan benda tu. Okey. Lepas tu kita belajar benda secara manual. Yes. Masa aku zaman U dulu, kalau aku nak buat assignment, aku kena pergi library tau. Aku belajar kat UUM dulu, so aku kena pergi library, aku kena pinjam buku, nak research apa semua, info-info kan. Library pula ada dua kat UUM tu, satu library yang biasa, satu lagi library yang Islamik. So kalau macam ada kerja-kerja yang subjek Islamik, aku kena pergi ke library yang dekat masjid. Kalau yang info biasa, aku kena pergi library yang biasalah, aku nak tengok thesis orang ke apa semua kan. Pergi kat situ. Okey, nak buat assignment pergi cyber cafe. Yes, setiap college kita orang ada satu cyber cafe ataupun kita panggil apa? Kita panggil lab. Lab tu ada komputer banyak. So kat situ komputer yang zaman dinosaur punya yang gemuk tu kan. Kita orang kena guna benda tu, yang mana dia punya mouse pun pakai mouse yang bola tu. Itu kita orang kena pergi buat kat situ, kat cyber cafe. So nak print pun kat situ juga. Okey, lepas tu nak dengar lagu, burn CD. Kenangan. Kenangan, bukan takat burn CD. Masa aku kecil-kecil dulu, aku pernah burn lagu guna kaset. Siapa pernah? Okey, kalau korang ada kaset kan, tak kisahlah kaset kosong ke kaset yang tak kosong ke, kalau korang suka dengar lagu kat radio, masukkan kaset dalam tu, ini korang boleh tekan button record, button sebelah kiri sekali tak silap aku, dan tekan record tu Jadi dia akan record, dia akan override apa yang ada dalam kaset tu Itu cara-cara nak burn kaset. Okey. Lepas tu nak tengok movie, sewa VCD atau DVD. Aku tak sewa lah, aku belilah. VCD cek rompak kat pasar-pasar malam kan. Guna lepas tu masukkan dekat dalam CD player kat rumah. Lepas tu CD player tu pula bukannya guna HDMI tau. CD player tu guna yang 3 kabel tu, yang warna kuning, merah, warna hitam. Hitam 3 kabel. Satu, 2 untuk video, 1 untuk suara. Tu pakai kabel tu Okey. Paling mudah menyesuaikan diri. Sebab kita melalui zaman yang sebelum internet, ada internet dan internet dah ada advance, so kita boleh sembang dengan semua orang tau. So kita boleh sembang dengan orang tua, kita boleh sembang dengan orang-orang yang terkini lah, orang-orang budak-budak yang Gen Z dan Gen Alpha semua ni. Cabaran Gen Y, krisis ekonomi. Yes. Aku hidup masa zaman siapa? Perdana Menteri Mahathir. Tun Mahathir. So kita melalui lah 1997. Yang tu masa tu aku sekolah rendah lagi. Tapi still kita orang rasa jugalah benda tu efek dia. Okey, tu sebab bukannya masa recession tu bukannya time tu je, dia berlanjutan panjang kan, dia punya efek dia kan. So benda tu pun kita orang rasalah. Dunia masa kecil, basikal, Game Boy aku tak main lah sebab aku tak tahu benda tu. Aku tahu ni, Digimon. Yes, Digimon tu kita kena bela digital monster dekat dalam satu device kecil tu. Kita kena bagi makan hari-hari, kita kena bagi dia tidur, kita kena bagi exercise, kita kena bagi dia jalan. Dan kita boleh lawan, okey. Dia ada macam satu copper dekat atas benda device tu kan. Dan kita kena, kalau ada member yang bela Digimon juga kan, kita boleh cantumkan, kita boleh lawan. Guli, kaset kotak, TV kotak, guli. Yes, guli pun kita main juga masa kecil-kecil dulu. Aku main lah masa kecil-kecil tu, masa kat sekolah rendah kan. Kita main kat longkang sekolah. Tahu tak guli? Guli pun ada banyak tau. Guli susu ada, guli biasa ada. So ikutlah mana guli yang korang suka.
Teknologi berubah depan mata. Nokia, dial-up internet, cyber cafe, Friendster, Facebook lama. Friendster, babe. Friendster ada. Aku ada akaun Friendster dulu. MySpace pun ada juga. Sebelum ni, masa aku kat EU dulu, aku ada seorang kawan. Dia akak-akak lah. Sebab dia belajar kat Jepun tau. Dan aku sembang dengan dia pakai YM. Aku kenal dengan akak tu. Masa tu kita orang sembang dekat Kampung Chat. Kampung Chat tahu Kampung Chat? Kampung Chat. Lepas tu sembang-sembang, ya akak ni kerja, sekolah belajar kat Jepun. Malaysia. Belajar kat Jepun. Lepas aku sembang lah sebab aku macam, aku nak pergi Jepun juga kan. Masa tu dua negara yang aku teringin nak pergi sambung belajar. Jepun dengan Jerman. Tapi Jerman aku tak ada kontak, tak ada kawan sesiapa kan. So aku kenal akak tu, aku macam makin semangat nak pergi Jepun. Time tu je lah. Lepas tu tak ada lah. Lepas tu bercinta, tak ada dah nak pergi luar negara. Lepas tu bersembang dengan YM. Kau tahu YM? Yahoo Messenger. Sekarang tak ada dah benda tu. YM ni siap boleh boost. So kalau buka laptop je, so tiba-tiba je buzz. Itu YM lah tu. Okay. Kamera digital, MP3 Sony Walkman MP3 aku ada. Aku beli dekat Mekah masa pergi umrah dulu dengan bapak aku belanja aku. Harga dia dalam 200 lebih tu lah. Itu adalah benda yang paling aku sayang lah. Sekarang ada lagi benda tu, cuma dah tak elok dah. Benda tu rosak masa bapak aku meninggal. On that day bapak aku meninggal, aku pakai benda tu nak dengar lagu masa nak balik ke rumah daripada UUM kan. Aku naik motor seorang. Aku dengar sampai kat mana tah, tiba-tiba dia off. Lepas tu dia rosak terus. Bapak aku belikan benda tu, arwah bapak aku belikan benda tu. Masa hari bapak aku meninggal, Walkman tu, MP3 tu rosak. Okay, aku simpan lagi benda tu. Cuma tak tahulah bateri dah kembung ke apa ke. Okay, kelebihan Gen Y mudah adapt. Tak ada apa kot. Tu je lah. Saja sembang-sembang ni. Sebab macam dah blur sangat nak buat video kan. So, sembang-sembang best kat. Lagipun cuaca cantik. Redup je dekat sini ada pokok. Lepak-lepak sambil tunggu anak aku tuition. Tak tahulah bila nak edit ni. So, korang lahir tahun bila dan korang gen apa? Okay, kalau korang nak komen lah. Okay. So, aku Fatih Batu ni. Orang panggil aku Ned. Saja sembang pasal gen-gen semua ni. Kalau korang suka dengan video-video aku, korang boleh like, korang boleh share dan korang boleh subscribe aku punya channel. Okay, itu saja. Bye-bye.